Saya dilahirkan dalam dunia digital. Kami belajar bukan hanya dengan buku tetapi dengan teknologi. Saya bangga menjadi sebahagian daripada generasi fasih digital. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putri Rizkina Kairaini binti Sakawi dari Sekolah Kebangsaan Arah Panjang. Bagi saya, teknologi bukan sekadar alat bantu pelajar. Ia membuka jalan ke dunia yang lebih luas. Dengan teknologi, saya boleh ulang gaji ikut masa saya. Saya belajar secara aktif, ada kuis digital, ada simulasi, ada video PDPC. Pembelajaran jadi lebih menyeronokkan. Cikgu, pada pandangan cikgu, pentingkah generasi hari ini fasa teknologi? Zaman kini sangat penting. Malah ia bukan lagi pilihan tetapi keperluan untuk setiap pelajar. Jadi pelajar dapat tahu menggunakan peranti, mereka juga dapat berfikir secara kreatif, mencari maklumat dengan betul, perlu memainkan peranan yang penting kerana mereka bukan hanya mengajar dengan teknologi tapi membimbing pelajar guna teknologi dengan nilai dan etika. Saya juga belajar hasilkan kandungan digital sendiri. Buat video, pembentangan, edit gambar, buat infografik. Semua ini bantu saya sampaikan ilmu dengan cara kreatif. Kadang-kadang saya tonton semula video cikgu di YouTube atau cari maklumat di platform pembelajaran. Ilmu sekarang tak terbatas. Tapi, jadi fasa digital bukan sekadar tahu guna teknologi. Kami juga belajar adab, etika dan keselamatan cyber. This is the number one.